والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لسان قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Aku masuk ya tak ada balik dah. Ini kita masih lagi di dalam bab yang ke-38 yaitu babu ithmi man kadzaba 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab dosa orang yang berdusta terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bunyi tu kau bunyi kipas ni. Dengar kipas. Kau bunyi bunyi jelas kau Bunyi angin Jelas Ustaz. kau bunyi. Okey bunyi ke? Sebab kipas keluar sini. Bunyi berangi. Kita baca hari ni, kita baca satu hadis. Kalau sempat, kita tambah satu lagi. Kalau sempat dua hadis, kita baca dua. Tapi rasanya hari ni kita tengok satu dulu. Okey. Hadis yang ke-106. وبه قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة قال أخبرني منصور قال سمعت ربعي بن حراش يقول سمعت عليا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليلج النار. Ali bin Al-Ja'd yakni Al-Jauhari Al-Baghdadi meriwayatkan kepada kami, katanya Syu'bah bin Al-Hajjaj meriwayatkan kepada kami, katanya Mansur bin Al-Mu'tamir meriwayatkan kepadaku, katanya saya mendengar Rib'i bin Hirash berkata saya telah mendengar Ali radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kamu berdusta atas namaku, kerana orang yang berdusta atas namaku akan masuk neraka. Itu hadis yang ke-100 ni. Dalam kitab tu gitu juga kan. Nombor dia betul tak? Ada yang berbeza nuskah. Ada kalau guna nuskah lain 100 ni berapa? Nombor dia. Betul kalau gitu. Jadi sebagaimana sebelum daripada ni kita sudah bicara berkenaan dengan terjamatul bab ataupun tajuk bab kita ini, dan kesesuaian antara tajuk bab ini dengan tajuk-tajuk sebelum daripada ni. Sepintah lalulah tajuk sebelum daripada ni menceritakan kepentingan menyebarkan hadis, menyampaikan hadis walaupun sikit, tapi kena sampaikan biar siapa belakang hadis itu. Dan keadaan yang bagaimana keadaan area tu, kalau kita tengok contoh Abu Shuraih itu, dia tak kira orang yang dia nak sampaikan itu macam mana, boleh jadi mengancam dia, tetapi dia tetap sampaikan juga, dia tetap bagi tahu juga sabda Nabi. Itu kepentingan lah tu, kepentingan menyampaikan. Dan di sini apabila orang itu menyampaikan, ada yang menyampaikan sikit, ada yang menyampaikan hadis banyak. Jadi tak kira sikit ke banyak hadis itu kita sampaikan, yang penting kita kena mengingat satu perkara, iaitu hadis ini satu benda yang ada ancaman dia, bukan sebagaimana kita menyampaikan kata-kata orang lain. Bukan sebagaimana kita mengajar benda lain. Kalau kita mengajar benda lain, contoh kita kata salah, mengajar matematik, maka formula dia tu salah lah. Kita ajar tu tu. Tidak sebagaimana yang kita belajar. Guru kita kata lagu lain, guru kita dulu ajar macam lain tu. Kita dia ajar lagu lain. Salah lah jadi tu. Tapi salah setakat atas dunia je lah. Maka salah lah orang tu buat. Habislah cerita situ. Walaupun itu kesilapan juga kita tu, tapi rengek. Salah tu tak salah, tapi berbanding dengan apa yang kita menyampaikan kata-kata Nabi ni. Ini ancaman dia berat. Dan kita baca ada beberapa hadis di bawah daripada ni,
Dan sebelum daripada ni kita sudah baca dah beberapa hadis, tak kira kalau kita sampaikan daripada Nabi itu boleh jadi kita kata Nabi kata ataupun kita kata Nabi buat. Sebenarnya Nabi tak buat, kita kata Nabi buat. Mesti ucap ataupun ikrar. Ikrar ni pengakuan Nabi, nanti kita ayat kepada ni. Pengakuan dia tu macam mana. Itu semua dikira berdusta atas nama Nabi dan ancaman dia hanya neraka. Ancaman dia lagu tu. Kalau benda-benda lain itulah kita kata dah, tak ada ancaman gitu. Berdosa tetap berdosa. Tetapi tidaklah sampai kepada ni ancaman dia masuk neraka, tak ada. Nipu itu berdosa tapi secara umumnya berdosa lah. Tapi kalau menipu atas nama Nabi, dia ada ancaman ni lah disebut kan disediakan tempat dia dalam neraka. Okey. Seterusnya kita tengok sini hadis ini mula-mula sekali mari daripada riwayat Sayyidina Ali. Imam Bukhari bawa mula-mula sekali riwayat Sayyidina Ali dan melalui siapa ni riwayat Sayyidina Ali ni? Okey, kita tengok di situ mula-mula sekali Ali ibn al-Ja'd qala akhbarana Syu'bah qala akhbarani Mansur qala sami'tu Rib'i bin Hirash. Saya dengar Rib'i bin Hirash. Okey. Siapa Rib'i bin Hirash? Kita tengok nota 403 tu. Nota 403 kali di sini 403. Muka surat sini muka surat 278. Kalau dalam nota tu. Muka surat 278 403. Okey, siapa Rib'i bin Hirash? Ni saya tidak nak baca satu-satu lah. Kalau nak baca secara detail itu boleh tengok di nota tu lah. Rib'i ini nama penuh dia Rib'i bin Hirash bin Jahsh bin Amr Al-Ghatfani Al-Absi Al-Kufi. Itu orang Kufah. Kufah di mana? Di sebelah Iraq tu dah. Kalilah ni Al-Kufi. Jadi kunyah dia ialah Abu Maryam. Itu kunyah maknanya gelaran menggunakan nama ibu ataupun bapa dan lain-lain lagi lah. Itu kunyah Abu Maryam, ayah Maryam. Kira-kiranya anak dia tu ada yang bernama Maryam lah. Jadi orang Arab biasa dia guna lagu tu. Dia ni juga Rib'i bin Hirash ini seorang dia tabi'i, tetapi tabi'i yang mukhadram. Apa itu tabi'i yang mukhadram ataupun mukhadrami? Selagi al-mukhadrami, al-mukhadram ataupun mukhadrami ini makna dia ni sempat ataupun orang Kelantan kata sempat dengan zaman jahiliyah. Kira-kiranya dengan zaman Nabi tu dia ada. Masa Nabi masih hidup tu dia sudah ada dah. Cumanya dia ni tak pernah jumpa dengan Nabi. Itu makna dia mukhadram. Jadi bila lagu tu, tapi dengan para sahabat dia ada. Dia sempat jumpa dengan para sahabat. Salah satunya ni lah. Hadis ni dah. Dia ada jumpa dengan sahabat-sahabat yang Sayyidina Ali. Dan orang yang lagu ni dikira adakah dia ni sahabat? Tidak. Dia sudah arah dia walaupun dia sempat jumpa dengan Nabi, sempat di zaman Nabi, tapi dia sempat jumpa Nabi maka dikira tabi'i. Orang tu, seseorang tu kalau dia dah jumpa sekali dalam keadaan dia Islam lah. Kalau dia tidak Islam tak kira juga, dia tidak dipanggil sahabat. Walaupun dia berurusan sekali dengan Nabi, boleh jadi duduk pergi mari dengan Nabi dah. Tapi kalau dia tidak Islam, dia tidak kira sahabat. Sahabat ini ketika dia Islam dan walaupun dia dah jumpa sekali dengan Nabi, maka itu sudah dikira sahabat dah. Ataupun selagi dia bukan dia dapat melihat Nabi. Mungkin tak ada kecek dah, tetapi tengok Nabi buat berapa-berapa itu dah. Duduk sekali di dalam satu masjid. Dia jadi kita kata makmum. Makmum di belakang Nabi walaupun mungkin dia tak pernah kecek dengan Nabi kan. Maka itu dikira sahabat dah.
Sudah tarah dia tu sahabat. Bila sahabat tarah dia lain berbanding dengan tabi'in. Tarah dia tu. Jadi Rib'i ini dalam apa ni, boleh tengok dalam nota lah. Rib'i ini dia hanya riwayat kalau daripada Sayyidina Ali, dia hanya ada riwayat ni saja. Hadis ni saja dia ambil daripada Sayyidina Ali. Rib'i ini. Maknanya Rib'i ini daripada sahabat-sahabat lain dia ada ambil, tetapi daripada Sayyidina Ali hanya hadis ni sajalah. Hadis yang kita tengah baca ni. Hadis berkenaan dengan berdusta atas nama Nabi akan masuk neraka ni. Okey. Jadi lepas pada tu bawah tu dalam apa ni nota tu adalah komentar ulama berkenaan dengan Rib'i ini. Apa-apa pun Rib'i ini adalah seorang yang siqah lah. Tabi'i yang siqah yang boleh dipercayai, seorang yang terpilih. Dia ni juga terkenal dengan tak rajin nipu, tak pernah nipu dia ni. Dan memang sesuai lah. Kalau kita tengok ni hadis ni berkenaan dengan nipu dan mari pula daripada riwayat daripada orang yang tak rajin nipu. Lepas tu ulama sepakatlah berkenaan dengan siqah dia ni, boleh percaya dia ni. Siqah dia semua ulama sepakat. Bukan kata ada setengah ulama kata dia ni tak berapa kuat, dia ni tak pakai mana, setengah orang royak kita tidak. Semua sepakat kata dia ni orang yang siqah dan juga hujjah. Tu Imam Zahabi kata dia ni hujjah. Kalau hujjah ni kat tinggi lah. Tarah dia tu bila disebut hujjah, maknanya orang yang sangat boleh. Kalau daripada dia tu riwayat daripada dia tu memang kita boleh ambil lah. Kalau dia saja, tak campur orang lain lah. Kalau dia. Seterusnya, dia ni pula Rib'i bin Hirash ini dia ambil daripada Sayyidina Ali. Kita tengok situ, dia ambil dengan cara lagu mana? Dia ambil daripada Sayyidina Ali dengan cara, kalau kita tengok di dalam apa ni teks dia tu, dia kata sami'tu Aliyan. Sami'tu Aliyan maknanya saya dengar Sayyidina Ali kata, ataupun kita panggil ni ambil secara sama. Sayyidina Ali kata. Dengar ni lagu mana? Dengar ni boleh jadi di dalam ramai-ramai, boleh jadi dah. Dia salah seorang yang dengar. Sayyidina Ali royak kepada ramai lagi. Mungkin di dalam satu masjid tu, satu tempat, ramai lagi orang yang dengar, dia salah seorang. Kok dengar lagu tu. Dan dia dengar ni lagu mana? Dia dengar secara langsung lah. Kira-kiranya dia dengar direct. Kalau kita direct dengar. Bukan tak ada perantara siapa-siapa. Direct dengar daripada Sayyidina Ali. Seterusnya, Rib'i ini ambil daripada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ni pula. Sayyidina Ali ni sangat maklum lah. Semua maklum lah tu. Dia disebut apa ni? Sayyidina Ali ni siapa? Cumanya kunyah dia tu siapa? Kunyah dia ialah Abul Hasan. Abul Hasan ataupun Abul Hasanain. Ini juga kunyah dia itu dua orang Hasan. Hasan tu maknanya Hasan dan Husain. Abul Hasan. Ayuh kepada Hasan sebab apa ni anak dia tu nama Hasan. Ataupun Abul Husain. Ada juga lagu tu. Begitu juga Sayyidina Ali ni juga terkenal dengan kunyah dia hak lain ataupun panggilan hak lagu lain selain daripada Abul Hasan, iaitu Abu Turab. Panggilan dia Abu Turab. Turab tu gambar tanah. Tak apa gitu. Sebab pernah satu ketika Nabi SAW pergi ke masjid Nabi lah pada ketika tu, dan tengok ternampak Sayyidina Ali duduk guling dalam masjid tu. Duduk guling, bukan guling orang Kelantan, guling tidak. Baring lah, kita duduk baring. Guling, kita kata duduk guling situ dah. Duduk berbaring situ. Dan sebagaimana maklum masjid pada ketika tu dia tidaklah comel sekolah ni, ada kapet. Ada tikar ke tak ada, dia tanah gitu je kan. Baru jumpa dalam Abu Daud tu. Tanah masjid pada asalnya. Jadi Sayyidina Ali duduk situlah. Duduk apa ni, berbaring di situ. Kalau orang Kelantan kata duduk nyenggi situ tu. Duduk nyenggi, duduk guling situ. Dalam masjid tu. Jadi bila duduk guling situ, maka kenalah tanah-tanah di pakaian dia tu.
Bila Nabi tengok gitu, dia bangunlah, penuh dengan tanah di pakaian dia, dan Nabi pun kata gitu, ya Aba Turab. Abu Turab maknanya kalau bahasa kita kan bapa tanah tu. Tak benar juga kita bapa tanah lagu mana tu. Kerana Nabi SAW menggelarkan dia lagu tu dengan Abu Turab. Nabi gelar ni boleh jadi kalau dalam syarah-syarah hadis ke apa, dia kata boleh jadi nak gora. Nak gora. Apa ni? Biasalah kalau Abu Hurairah ke apa jadi lekat sama Allah ni dah Abu Hurairah, sebab Nabi SAW tengok dalam lengan baju dia tu duk gerak-gerak pada ketika tu. Nampak duk gerak-gerak dalam lengan baju. Nabi kata, gapo ada dalam lengan baju tu? Dia pun waktu ada anak kucing dalam tu tu. Dalam lengan baju dia. Maka lekatlah dengan gelar Abu Hurairah sampai ni. Begitu juga Abu Turab. Dan Sayyidina Ali ni memang dia lebih suka lah orang panggil dia lagu tu. Orang panggil dia Abu Turab. Sebab tu gelar hak Nabi bui dia. Walaupun mungkin pada ketika tu Nabi nak gorah ya dah. Tetapi dia suka hak Nabi bagi. Sayyidina Ali ni juga selain daripada dia sahabat Nabi, lain-lain lah. Dia juga adalah sepupu dan juga menantu Nabi. Selain daripada dia sepupu, dia menantu Nabi. Sebab anak dia tu anak Nabi tu, iaitu Fatimah, nikah dengan dia. Ini semua maklum lah. Seterusnya, Sayyidina Ali ni juga mengikut satu pendapat ulama, dia ni salah seorang yang mula-mula memeluk Islam lah. Awal peluk Islam. Awal masuk Islam, Sayyidina Ali. Ini mengikut satu pendapat ulama lah. Satu pendapat lagi kata betul mula-mula peluk Islam, tapi yang mula-mula memeluk Islam dalam kalangan kanak-kanak. Kalau kalangan orang dewasa, tidak dia. Di kalangan kanak-kanak dia Sayyidina Ali lah mula-mula menerima agama Islam tu. Ada kata lagu tu. Tapi walau bagaimanapun, gitulah. Sayyidina Ali ni antara orang awal lah memeluk Islam. Dan dia ni juga adalah salah seorang daripada sahabat 10. Sahabat 10 yang disebut, apa kita kata sahabat 10? Sahabat 10 apa ni? Sahabat 10 yang dijanjikan syurga. Nabi janji, Nabi kata dia ni akan masuk syurga. Sahabat 10 orang ni saja ke hak dijanjikan oleh Nabi akan masuk syurga? Tidak ramai lagi. Tetapi disebut sahabat 10 ni, salah satunya kerana dia ni disebut sekali dalam satu hadis. Nabi sebut kau ni 10 orang tu dalam satu tempat. Di satu tempat. Lagi juga disebut sahabat 10 sebab dia ni dari kalangan orang-orang bangsawan. Sahabat 10. Orang lain ada juga. Ada, tapi supaya kita kata Bilal ke apa tu, dia antara orang terawal juga tu. Dijanjikan syurga juga. Tetapi dia ni bukan dalam kalangan bangsawan, dia ni hamba. Okay. Sayyidina Ali ke apa ni, dia ni orang awam dan orang bangsawan di kalangan itu. Orang bangsawan ni kira orang-orang yang ada kedudukan lah dalam masyarakat. Lepas tu Sayyidina Ali ni juga dia khawatir Nabi, dia adalah pemerintah lebih kurang selama 5 tahun. 5 tahun dia merintah. Dan dia ni kalau dalam Bukhari ni hadis dia ada 29 buah hadis. Direct daripada Sayyidina Ali ni lah. Ada 29 hadis, dan umur dia ketika dia meninggal sama dengan umur Nabi SAW lah. Iaitu umur 63 tahun. Umur 63 juga. Semua Nabi meninggal, tapi tentulah dia meninggal lewat lagi daripada Nabi. Tahun yang ke-40 Hijrah disebut. Meninggal tu sebab gapo? Kerana luka akibat ditikam oleh Abdul Rahman bin Muljim ni. Abdul Rahman bin Muljim. Siapa dia tu? Abdul Rahman bin Muljim ini orang Khawarij yang tidak setuju dengan pemerintah Sayyidina Ali lah. Abdul Rahman bin Muljim ni ketika Nabi duduk ketika Sayyidina Ali duduk tengah semaya, dia bawa satu pisau tu di comor, di lumur dengan racun.
pisang yang dilumut dengan racun dan dia tikai ketika Sayyidina Ali duduk semaya. Tikai. Lepas pada tu barulah zaman pemerintahan selepas pada tu barulah email dibuat masuk dalam jaring. Masuk bukan dalam jaring, dalam apa dia? Apa ni kita kata ni? Email hok nak semaya tu dah. Bila tu email duk depan masuk dalam satu daripada kita panggil itulah macam jaga tu. Pintu besi jeriji tak? Jeriji. Jeriji. Masuk dalam jeriji pada tu. Duduk dalam tu koci. Bila nak tiket tu kita tak lapar dah lah. Pada tu. Pada ketika tu dibuat gitu sesuai dengan masa tu. Kalau ni orang guna snapback, bedik, tak ada guna juga masuk dalam jeriji pun. Dia guna cara lain lah, mungkin duduk dalam cermin ke. Cermin kali peluru. Apa nak kalau ada ancaman gitu. Kalau ada ancaman lagu tu, ada pemerintah maka kena duduk dalam cermin. Boleh. Jadi tu Abdul Rahman bin Muljim tu. Dia pergi tiket dengan pisah ada racun dan beberapa hari lepas pada tu Sayyidina Ali meninggal. Tidak meninggal lalu situ. Di tempat kejadian itu tidak, tetapi meninggal kemudian lah. Seterusnya kita tengok. Jadi Sayyidina Ali ni daripada siapa tadi? Daripada Rib'i dengar Sayyidina Ali kata, dia dengar Nabi bersabda. Gitulah. Sayyidina Ali kata Nabi bersabda. Sayyidina Ali kata dia dengar Nabi. Sayyidina Ali kata Nabi bersabda. Jadi di sini kita juga tidak nak baca satu persatu lah bunyi nota tu. Cumanya apa yang Nabi sabda tadi tu? La takdzibu alayya, jangan kamu berdusta atas nama aku. Jangan kamu berdusta atas nama aku, maknanya guna nama aku, letak nama aku. Kerana orang yang berdusta atas nama aku akan masuk neraka. Innahu man kadzaba alayya falyalijin nar. Itu teks dia. Jadi di sini Nabi SAW kata berdusta atas nama aku. Begitu dah. Siapa berdusta atas nama aku ataupun siapa berdusta terhadap Nabi, maka dia akan masuk neraka. Berdusta atas nama aku ni boleh jadi dengan mana? Boleh jadi bagaimana kita sebut sebelum ni, boleh jadi dengan kata-kata atau perbuatan atau selagi roh. Dia kata Nabi kata, dia kata Nabi buat, ataupun dia kata Nabi tak buat. Sebenarnya Nabi buat, itu kita panggil berdusta dengan perbuatan. Kata Nabi buat. Ataupun selagi ikrar. Ikrar maknanya kata Nabi akui. Nabi akui ni lagi mana? Benda yang Nabi akui. Sebagai contoh, ada cerita, siapa ada seorang sahabat, Khalid bin Al-Walid, dia makan dok kejap berewok lah kalau kita dah. Dia awak pasir Nabi makan dok. Apa ni? Bukan Nabi. Siapa? Sahabat tadi tu. Khalid bin Al-Walid tu. Makan dok dan Nabi pilih lah. Nabi pun kata benda ni tak ada di tempat aku ni. Nabi kata. Puak-puak aku ni tak makan benda ni. Dia kata gitu je. Dan apa ni? Sahabat tadi, Khalid tadi makan. Nabi tidak kata boleh. Nabi tidak kata apa ni, dok ini halal dimakan ke. Nabi tidak kata. Cumanya Nabi tak makan. Ataupun Nabi tidak kata tak usah makan lah. Ni haram. Benda ni haram, benda ni najis, jangan makan. Nabi tak kata juga. Cumanya Nabi akui benda tu berlaku di depan Nabi. Nabi tidak kata boleh, Nabi tak kata tak boleh. Jadi itu kita panggil ikrar dah tu. Itu juga kalau itu benda yang ada kan, benda yang ada. Kalau benda yang tak ada sebagai contoh, kita kata kita nak jual agam. Kita jual agam. Kitanya perah buaya sebagai contoh. Buaya. Maka kita berkata Nabi pernah satu ketika dia tengok orang makan buaya dan dia tak kata gapo. Kita kata Nabi kata, kan Nabi kata buaya tu haram tu. Orang sikit-sikit, sahabat sikit-sikit pernah mendengar Nabi kata buaya itu halal dimakan, tak ada juga.
tak kata, tapi Nabi pernah tengok orang makan buaya dan Nabi tak kata apa. Gitu saja. Itu kita panggil ikrar Nabi. Apa nak suruh laku kita jual buaya kita ni dok. Maka kita banyak lagu. Itu ikrar pun termasuk di dalam berdusta atas nama Nabi juga. Dia tiga tu. Jadi bila berdusta atas nama Nabi, ini adalah dia berkait dengan Faliyali Jinnar masuk neraka. Bila masuk neraka ini dosa besar lah. Kalau ada ancaman yang akan masuk neraka ini dosa besar. Berdusta atas nama Nabi ni mengaitkan dengan nama Nabi ni tak kira lah. Niat dia tu molek ke ataupun berniat jahat ke tak kira. Ataupun berkait dengan hukum hakim agama, tidak berkait dengan hukum hakim agama, tarhib dan sebagainya, dikira sama saja. Sebab tu di sini Nabi sebut secara umum dah. Nabi sebut secara mutlak. Siapa berdusta atas nama Nabi? Dia tak royak. Tapi kalau orang tu berniat baik, maka tak apa. Ada. Dia tak ada royak. Niat baik ni lagi mana? Sebagai contoh, kita nampak orang malah baca Quran, kita pun buatlah satu hadis. Hadis ni kalau tidak sampai kepada Nabi, tak ada mana. Hadis ni kalau orang tu kata wali sikit-sikit kata baca Quran ini pahala dia sikit-sikit dah. Tak ada mana tu. Orang tak sedengah mana. Tidak menjadi tak kukuh mana tu. Kalau dalil lagi tu. Dia kena sandang kepada Nabi barulah kukuh. Dan kita buat tu niat kita baik. Niat kita nak suruh orang rajin ngaji Quran tu. Maka kita pun rekodlah hadis. Kita berdusta juga. Dan masuk neraka walaupun niat baik. Apa orang malah maya kita pun rekodlah kelebihan maya. Kenapa orang malah maya ke dia? Malah maya duha. Sebagai contoh, rekodlah kelebihan semaya duha. Yang mana sebenarnya tak ada. Kelebihan itu sebenarnya sudah ada dah. Apa ni hadis-hadis berkaitan dengan kelebihan semaya sunat, kelebihan semaya duha, kelebihan semaya apa-apa itu sudah ada dah. Tapi nampak tak cukup. Orang tidak apa ni, apa dia kita kata. Sekadar kalau kita kata janji-janji pahala di akhirat tu nampak orang tak menarik mana. Kita kena buat janji-janji atas dunia juga. Janji atas dunia. Iaitu apa? Kalau semaya Tuhan sekali dibuka pintu rezeki dia di dunia ni seluas lautan sebagai contoh tu. Nampak tu. Orang buat. Nak suruh murah rezeki seluas lautan dia buka rezeki dia. Kalau semaya 2 kali, semaya Tuhan 2 kali lautan dah. Di bumi ni dah. 2 buah lautan di bumi sebagai contoh. Nak suruh orang semangat. Suruh orang semaya Tuhan. Walaupun betul semaya Tuhan ada. Kelebihan dia pun ada tapi kita buatlah gitu. Kalau gitu. Orang pun jadi semangat lah. Itu juga adalah dosa besar. Paling mana tak boleh. Tak boleh buat. Sekadar ada sudah. Sekadar yang ada saja tu sudah padat dah. Kalau nak kira orang nak sungguh semaya duha tu dengan yang ada tu dia sudah boleh sungguh dah. Tak perlu nak tambah-tambah. Kok lain lagi seluar lautan ke apa tak sebut pahala tu. Itu sudah cukup dah. Kalau care tu ada dah. Okey. Apatah lagi kalau berniat jahat. Berniat jahat ni berat lagi. Berniat baik pun tak boleh. Apatah lagi kalau berniat jahat berat lagi lah. Dua-dua tu neraka belaka janji neraka. Berniat jahat. Berniat jahat ni maknanya nak merosakkan Nabi lah. Nak merosak ke kita panggil reputasi. Nak suruh nampak huduh Nabi. Tetapi kalau biasanya kita jumpa hadis-hadis zahirnya kalau kita baca hadis-hadis yang nak huduh Nabi ataupun nak menampakkan Nabi ni tak molek, Nabi jahat, Nabi ini kasih dan sebagainya, secara zahirnya kita tak pasal. Gitu. Dia tidak buat lagu tu. Orang yang nak rekod hadis nak memburukkan Nabi ni zahirnya kita tak boleh kesal. Nampak macam molek secara zahirnya. Apa? Sebab kalau kita boleh kesal zahir baca tu uduh dah Nabi tu orang akan tolak dulu lagi. Awal-awal lagi orang sudah tak terima dah. Hadis ni nampak terus lalu Nabi dah. Bagi contoh ke apa dah? Saya pernah contoh dah. Nampak Nabi memukul ikat isteri dia dah pukul. Itu sebagai contoh.
Nampak zahir tu nampak teruk lalu orang pun tak boleh terima. Tolak dulu lagi. Tetapi orang nak buat hadis, rekod hadis untuk nak memburukkan Nabi ni, dia berselingkuh, dia nampak zahir. Secara zahirnya nampak macam molek, tapi sebenarnya memburukkan Nabi di sebalik daripada itu. Biasanya lagu tu lah, hadis palsu. Kalau kau nak niat tak molek tu gitu. Dia ada dua apa ni kita kata jenis talent dua muka gitu dah. Talent dua muka. Depan ni nampak molek sebenarnya tu. Bila kita kaji lagi sebenarnya nampak teruk Nabi. Itu tanda hadis tu tak betul tu. Salah satunya gapo? Salah satunya tu kok Nabi nikah. Nikah ni tahu, duduk sekali 9 tahun. Zahirnya nampak macam molek lah. Ada macam apa ni Aisyah tu orang yang mata. Ada Aisyah tu orang yang apa lagi? Nampak molek. Tapi bila kita kaji lagi, sebenarnya teruk. Tak betul lah tu betulnya kan? Itu kena belajar lagi lah. Itu nak ayat kalau niat tak molek, itu lebih berat lagi. Ataupun berkait dengan hukum akal, dia akan jadi berubah lah. Hukum akal syariat apa tu dok, hukum Islam akan jadi berubah. Kalau berkait dengan hukum. Begitu juga tarhib ni di sini tarhib dan tarhib ni untuk nak menggalakkan orang. Nak suruh orang rajin sembahyang, rajin puasa, rajin baca Quran, itu kita panggil tarhib. So lagi tarhib. Tarhib ni nak suruh orang takut. Nak suruh orang takut. Buat gapo-gapo lah. Maka kita pun rekod hadis. Itu kita panggil tarhib. Nampak siapa sebagai contoh untuk suruh mudah hera. Kitanya deki dengan saing kita. Saing kitanya nego gapo? Dia menego sebagai contoh dia menego Timur Cina. Kita nego Timur Cina. Timur Cina tahu gapo? Timur Cina tembikai lah. Kalau bahasa luar. Dia menego tembikai laku, kita menego tembikai tak laku. Maka kita pun buatlah satu hadis. Ataupun beberapa hadis dari daripada makan tembikai. Apa gitu sebab dia boleh membawa penyakit sekian. Makan tembikai akan membawa penyakit apa kita kata. Penyakit kulit sebagai contoh. Ikutlah. Makan tembikai menyebabkan keluarga dia jadi berantakan. Jadi pecah belah keluarga. Sebagai contoh tu. Nak suruh orang tak buat satu-satu benda. Orang yang mereka hadis ni macam-macam lah. Tujuan dia tu sebagaimana kita sudah baca dah sebelum ni tu. Macam-macam tujuan dia. Ada yang nak keuntungan dia. Ada nak bodek. Jadi kita kata bodek tu. Nak ambil hati. Nak ambil hati pembesar, nak ambil hati pemimpin dan sebagainya. Itu macam-macam. Ataupun tujuan dia memang nak merosakkan agama. Nak suruh nampak teruk agama. Maka kita buat hadis-hadis berkenaan dengan tarhib tadi tu. Tarhib. Okey. Seterusnya. Lagi. La takdzibu alayya fa innahu man kadzaba alayya. Dua-dua di situ dia guna perkataan ala belakang. Jangan berdusta atas nama aku. Jadi hak ni boleh kepada golongan karamiyah. Buat karamiyah. Siapa dia buat karamiyah? Iaitu salah satu pecahan daripada golongan murji'ah ni, karamiyah ni. Murji'ah ni. Karamiyah ni salah satu pendapat dia kata orang yang kalau dia tahu tu pasal Islam, sebenarnya dia sudah Islam dah. Tak nanti kau ngucap. Tak perlu ngucap, tak perlu ada kalimah syahadah tu dah untuk masuk Islam tu. Kalau dia mengkaji Islam, dia tahu pasal Islam tu dah. Dia suka kepada agama Islam, sebenarnya dia sudah Islam tu. Buat karamiyah. Itulah pendapat dia ni. Salah satu pendapat dia. Sebenarnya tidak begitu dah. Kalau setakat tahu, belum boleh kata dia tu Islam lagi. Abu Jahal tahu pasal Islam tu. Dia tahu. Sama dia? Buat sedangkan Nabi ke apa tu dah. Tahu. Nabi ni orang yang bawa ajaran yang betul.
Nabi ni orang yang baik, tak nipu. Dia tahu. Tetapi dia tak terima dah. Dia tak terima Islam. Dia tetap tidak Islam. Walaupun dia tahu pasal Islam. Dia tahu Islam itu agama yang benar. Belum tentu lagi. Dia iktiraf. Tahu saja. Fir'aun tahu. Dia tahu orang sebenar. Kalau dia tanya dalam Quran ada sebut dah. Kalau tanya orang Arab ni siapa orang buat sikit-sikit dia akan kata Allah. Tapi dia tak terima. Tahu lain. Terima lain. Akui lain. Tapi karomiyah ni dia kata dah. Kalau tahu itu sebenarnya sudah Islam dah. Bagi dia. Jadi puak-puak karomiyah ni dia kata berdusta atas nama Nabi. Kalau tujuan nak memburukkan Nabi, itu hak tak bolehnya. Hak jadi sampai masuk neraka, ancaman neraka ni, dosa besar ni kalau berdusta niat tak molek. Kalau niat molek tak apa. Untuk kebaikan Nabi tak apa. Berdusta untuk kebaikan. We nampak comel Nabi ni dah. We nampak comel agama. Itu tak apa. Kalau berdusta nampak teruk Nabi, itu tak nampak jadi buruk agama, itu tak ni. Itu karomiyah. Dia kata gitu. Apa dia boleh kata lah kata tu? Sebab Allah tu lah. Duduk di Allah seperti tu. Allah tu dia kata sebenarnya Allah ni dengan makna li. Allah ni dengan makna li. Li digunakan untuk manfaat. Allah digunakan untuk madarrah. Gitu pula. Dia konak dalam bahasa Arab. Allah ni lil madarrah, li lil manfaah. Jadi Allah ni dengan makna li lah. Katanya. Sebagai contoh kita, biasa kita jumpa kalau dalam fiqh. Lahu alayyadain. Lahu alayyadain. Makna dia apa? Lahu alayyadain. Saya kena bayar hutang ke dia. Jembutannya saya. Pemiutangnya dia. Siapa yang kena bayar situ? Saya lah. Dia kata alayya. Siapa yang boleh manfaat hutang tadi? Yang boleh bitik? Lahu. Dia. Dia boleh. Maknanya dia yang terima bayar. Saya yang kena bayar. Lahu alayyadain. Lagi kita kata kalau guna li dah. Li lil manfaat ataupun lam lil manfaat ni dah. Kita kata a'taitul hadiyah li ummi. Saya bagi hadiah kepada mak saya. Siapa jadi hak dapat manfaat tu mak saya dah. Jadi kita guna li ummi. Kita tidak kata a'taitul hadiyah ala ummi dah. Kita kata li ummi. Sebab lam tu lil manfaat. Boleh hadiah. Mak saya boleh hadiah. Gitu. Itu apa ni? Jadi dia golongan karomiyah tadi dia pakai ala ni dengan makna li lah. Dengan makna lam lil manfaat. Lagu mana lagu tu? Kalau dia pakai lagu tu dah. Jadi ulama di sini sudah menolak dah pendapat tu kerana beberapa sebab lah. Kerana beberapa sebab. Yang pertama kalau penggunaan ala dengan alal kazib ataupun lil kazib, al kazib lahu ataupun al kazib alaih, ini sebenarnya tak ada beza. Yang pertama, tak ada beza antara kazib alaih dengan kazib lahu. Bukan kata kazib alaih makna dia berdusta dengan tujuan nak buruk. Al kazib lahu berdusta dengan tujuan nak comel dia. Nak suruh nampak molek dah, tak ada beza. Al kazib alaih dengan al kazib lahu rupa je, makna dia berdusta dengan tujuan buruk belaka. Itu itu yang pertama. Kalau mengikut nahunya gitu. Yang kedua, di dalam bahasa Arab, dalam pengguna bahasa Arab, tak ada orang Arab yang guna li kadzib. Kadzaba li siapa? Tak ada. Dia akan guna kadzaba ala. Itu ada guna. Dan kalau kita tengok hadis-hadis semua ni riwayat Sayyidina Ali saja dah. Riwayat-riwayat yang lain lagi, yang banyak lagi semua Nabi guna Allah belaka. Ada satu pun Nabi guna li. Kalau betul lah, boleh juga guna lil kadzib. Mungkin ada salah satu riwayat hadis Nabi tu guna juga ada lil kadzib, tetapi tidak. Orang Arab memang tak guna. Hak gunanya Allah. Dan Allah ini, bagaimana kita maklum, Allah ni memang lil madarrah. Allah ini yang memberi makna tak boleh. Kalau Allah ni al-kadzib Allah itu saja orang guna.
Yang ketiga, la takdzibu alayya fa innahu man kadzaba alayya. Ini merangkumi kedua-duanya sekali. Merangkumi kedua-dua, nipu untuk tujuan molek dan juga nipu untuk tujuan tak molek. Termasuk dua-dua dah. Berdusta untuk merugikan ataupun berdusta dengan tujuan nak suruh untung, menguntungkan Nabi, menguntungkan agama, ya sudah termasuk dua-dua. Bukan kata kali ala untuk merugikan, kali li untuk menguntungkan. Jom, kali ala ni sudah masuk belakang tu. Boleh guna dua-dua tu. Merangkumi kedua-dua ni. Dan yang keempat, menipu ataupun berbohong ini, berdusta ni sebenarnya tetap satu benda yang tidak benar. Walaupun mungkin kita rasa molek benda tu, tapi dia tetap benda yang tak betul. Ikutlah kita kata berdusta untuk tujuan molek. Tak betul juga. Kau betul berdusta tu tujuan tak molek ni betul. Tetap kita panggil dusta juga. Walaupun untuk tujuan molek. Kita panggil tak betul lah juga. Tetap tak benar. Dan seterusnya, itu kalau dari segi bahasa lah. Dari segi penggunaan ala tadi tu. Seterusnya lagi, pokok karamiyah ni, dia guna ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar. Al-Bazzar ada riwayat satu hadis yang berbunyi, man kadzaba alayya muta'ammidan liyudilla bihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa-siapa yang berdusta atas nama Nabi untuk tujuan nak suruh orang sesat, maka dia kena sediakan tempat dia di neraka. Ada tu hadis lagu tu, bertujuan nak suruh orang sesat. Siapa-siapa berdusta atas nama Nabi bertujuan nak bagi orang sesat, maka tempat dia di neraka. Apa yang kita boleh sebalik daripada tu? Mafhum mukhalafah dia. Sebalik daripada tu, iaitu kalau orang yang berdusta atas nama Nabi bukan bertujuan nak suruh orang sesat, kira-kiranya tak masuk neraka dah. Kalau tujuan nak suruh orang sesat baru masuk neraka. Kalau tujuan tidak nak suruh orang sesat, iaitu nak suruh orang lebih teguh beragama, lebih rajin mengamalkan ajaran Nabi, maka itu tak apa. Ada satu riwayat. Jadi hadis-hadis lain banyak lagi, ni satu je. Riwayat Bazzar tu je ada sebut liyudilla bihi tu, bertujuan nak suruh nyesatkan orang. Hadis lain tak ada. Hadis lain siapa berdusta maka masuk neraka, gitu je. Berdusta atas nama aku masuk neraka. Hadis tu saja ada. Dan ni dia kaitkan semua hadis-hadis lain, hok tak ada liyudilla bihi tu, bertujuan nak menyesatkan orang tu, dia kaitkan dengan hok ni belakang. Dengan riwayat Bazzar ni belakang. Kiranya riwayat Bazzar ini dia menjelaskan lagi riwayat-riwayat hok lain, hok tak ada sebut liyudilla bihi tu, menjelaskan lagi. Kira-kiranya itulah sebagaimana dia bahas itulah dah. Tujuan nak sesat. Dan lagu mana pula kali dia mari riwayat ni dah, buat karamiyah tu, sebenarnya ulama juga sudah sepakat menyatakan riwayat yang ada tambah liyudilla bihi tu, bertujuan nak suruh orang sesat tu, itu semua riwayat yang dhaif. Riwayat Bazzar itu sebenarnya tak kuat lah. Jadi kita tak boleh nak kaitkan riwayat-riwayat lain kuat-kuat belakang ni. Riwayat kuat ni hok masuk mana ni? Masuk dalam Bukhari ni lah. Semua apa ni Bukhari bawa ni hok kuat-kuat belakang ni nak kaitkan dengan riwayat Bazzar ni belakang. Itu tidak boleh sebab riwayat Bazzar ini tidak kuat. Dhaif. Dan bapa dhaif? Kenapa riwayat Bazzar ini dhaif? Kerana beberapa sebab lah. Di sini ulama riwayat beberapa sebab. Bapa riwayat Bazzar itu dhaif? Yang pertama situ. Dia ada sebut riwayat yang ada kait, ada sebut liyudilla bihi tu, Hakim Al-Hakim sudah bawa dah dalam kitab dia Al-Madkhal, dia buat mari sana riwayat karamiyah tadi bawa tu dah nak menguatkan pendapat dia tu. Al-Hakim sudah buat mari sana dia, dan dia kata tak, Hakim dia kata tak. Apa dia kata dhaif? Sebab ada satu guru, iaitu siapa di situ? Kalau kita tengok sini, antara ada nampak dalam nota tu dah hadatsana Yunus bin Bukair. Ni lah sana. Ada liyudilla bih tu.
Ini sanak dia. Haddatsana Yunus bin Bukayr qala haddatsana al-A'mash an Talhah bin Musarrif an Amr bin Shurahbil an Ibn Mas'ud. Itu sanak dia. Ada orang gugut tengah tu antara Talhah bin Musarrif dengan Amr bin Shurahbil tu ada seorang lagi. Tengah dia. Jadi macam tak sambung tu sanak tu. Putus tengah tu. Ada orang digugurkan. Di tengah tu. Iaitu siapa dia? Gugur situ nya. Nama perawi tu nya. Setelah dicek-cek nama dia nya Abu Ammar. Abu Ammar ni rupanya apa gugur orang tak boleh sebenarnya. Sebab tu dia susu. Oh iya, orang tu Abu Ammar ni. Gugur. Bila lagu tu maka sanak dia tu sendiri, sanak ada liudil labih tu dengan sendirinya dia sudah tidak tidak kuat dah. Itu dari satu sudut gugur seorang perawi. Dan satu lagi sebab dia nya Ani bin Mas'ud, dia pun dia kata daripada Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud ni kira-kiranya dengar daripada Nabi lah. Ibn Mas'ud ambil daripada Nabi. Sebenarnya tidak. Dia berhenti setakat Ibn Mas'ud. Itu sebenarnya. Hadis tu, hadis liudil labih ni dia memarfukkan. Memarfuk ni maknanya dia sambung kat Ibn Mas'ud ni kira-kiranya dengar ataupun ambil daripada Nabi. Sebenarnya tidak. Dia terputus juga situ. Ibn Mas'ud ni sebenarnya dia berhenti setakat Ibn Mas'ud saja. Ada liudil labih ni berhenti setakat Ibn Mas'ud. Bukan Nabi sebut dah. Ibn Mas'ud dah. Berhenti situ. Sebenarnya kita panggil riwayat mauquf. Riwayat dia ni bukan marfu' tapi mauquf. Marfu' ni sampai kepada Nabi dah. Mauquf ni dah. Tak sampai Nabi. Maksudnya tak kuat dah. Bila lagu tu. Berhenti kepada para sahabat. Berhenti kepada Ibn Mas'ud. Mauquf. Kuat sebab. Hadis tu tak kuat. Yang kedua, apa hadis tu tidak kuat? Apa kita tak diterima? Dia mungkin dia sandar. Apa kita nak bahas hadis ni? Dia jadi teknikal aja kita. Sebab Karamiyah tu dia pegang dengan hadis ni. Golongan Karamiyah tu dia pegang dengan hadis liubil labih. Bertujuan nak nyesal baru apa ni jadi masuk neraka ni. Dia pegang hak tu. Yang kedua, kalau hadis tu betul, kalau kita terima lah hadis tu sahih lah, biarlah. Mungkin ada lah Ibn Mas'ud tu ambil daripada siapa-siapa, sebenarnya ada, cuma kita tak jumpa dah. Sebenarnya ada hok sampai kepada Nabi, ataupun ada lagi sanad yang lebih sahih daripada hok apa ni siapa dia tadi sebut Al-Hakim tak disebut dah. Hakim sebut sebenarnya ada lagi hok lebih sahih. Kita kata dah. Cuma kita tak jumpa. Biarlah kita terima lah dah. Ke mana? Ulama jawab pula, dia kata lam itu nak pakai dengan lam lil aqibah ataupun lam lis sayrur liudil labih tu lam tu. Lam ke apa tu? Pula. Kita bahas itu pula. Tak ada kita bahas ala dah. Ini kita bahas di lam tu pula. Man kadzaba liudil labih. Man kadzaba alayya muta'ammidan liudil labih falyatabawwa maq'adahu minan nar. Lam tu lam kan. Kalau hadis tu betul. Jadi lam itu kita kena pakai dengan lam lil aqibah. Barulah makna dia betul. Lam lil aqibah ataupun lam lis sayrura. Apa makna dia betul dari mana? Iaitu berdusta atas nama Nabi. Nipu atas nama Nabi ni tak kira lah. Tujuan dia molek ke ataupun tujuan dia tak molek, dia tetap akan liudul Nabi, maknanya jadi menyesatkan orang. Akibat dia orang akan jadi sesat. Itu sebenarnya makna dia. Hak betul. Lam itu lam lil akibah ni. Kalau situ. Berdusta atas nama Nabi ni ikutlah betul ke tidak betul, akibat dia dalam akibah dia. Akan menyebabkan jadi apa? Orang akan jadi sesat. Bukti dia nya ada di dalam firman Allah Taala. Ada juga dia guna gini. Liudillan nas bighairi ilm. Faman azlamu mimman iftara 'ala Allah kadhiban liudillan nas bighairi ilm. Tuhan kata, siapa lagi yang lebih zalim daripada orang yang berdusta terhadap Allah kadhiban liudillan nas bighairi ilm, untuk menyesatkan manusia. Maknanya berdusta atas nama Allah ni akibat dia nya menyebabkan jadi sesat. Berdusta atas nama Allah. Jadi hak ni berdusta atas nama Allah. Orang boleh tak berdusta. Sebab ada kan? Tu saya sebut dah.
Siapa lagi yang lebih zalim daripada orang yang berdusta atas nama Allah? Apatah lagi atas nama Nabi. Hmm. Jadi kedua-duanya tak kira lah. Berdusta atas nama Allah ke, atas nama Nabi, kedua-duanya akibat dia menyebabkan orang jadi sesat. Itu makna dia. Lam itu lam lil akibat. Lagi yang ketiga dah. Yang ketiga, qaid itu sebenarnya kalau kita terima lah betul lah hadis tu. Ialah dhaif lah. Tapi nak pakai juga dah. Liudillabi tu kan. Bertujuan nak menyesatkan orang. Itu qaid itu liudillabi itu sebagai kita panggil takkid ataupun taukid. Takkid ataupun taukid iaitu nak kuat ayat tu. Siapa-siapa yang berdusta atas nama Nabi, apatah lagi berdusta nak suruh sesat. Berdusta tidak nak suruh sesat tu, tempat dia di neraka dah. Apatah lagi kali nak suruh orang sesat. Gitu. Itu makna taukid. Lebih-lebih lagi. Kalau kita kata ke dia, buat jahat ni tak boleh. Buat jahat ni teruk lah. Satu sifat yang teruk. Apatah lagi buat jahat kepada ibu bapa. Gitu. Apatah lagi. Jadi, kalau kita berharap, buat jahat ni, kalau kau ibu bapa tak boleh. Tapi kalau kau orang lain tak apa. Gitu ke? Tidak dah. Buat jahat kepada kedua ibu bapa adalah satu sifat yang sangat terkutuk dah. Sangat dikeji. Jadi kita berpihak buat jahat kepada kedua ibu bapa, satu sifat yang terkutuk. Kalau buat jahat kepada orang lain, satu sifat yang terpuji. Itu kalau kita akan berharap. Kita akan berharap tahu. Buat jahat apa tu lagi kepada kedua ibu bapa. Buat jahat kepada orang lain, terkutuk dah. Satu sifat yang kecil dah. Cuma lebih-lebih lagi. Begitu juga ni. Liudillabi ni. Hadis tak tidak liudillabi. Siapa-siapa yang berdusta atas nama aku secara sengaja, apatah lagi. Nak suruh orang jadi sesat. Nak suruh orang ingat aku ni buat gini-gini. Sebenarnya aku tidak buat. Lagi itu lebih teruk lah. Dia dengar. Seterusnya kita tengok mana man kadzaba alayya ta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kerana orang yang berdusta atas namaku akan masuk neraka. Falyalijin nar. Dalam tersebut ini sebenarnya kita sudah sebut dah sebelum daripada ni. Dia guna khabariyah insya'iyah lafzan, khabariyah maknan. Nampak macam suruh masuk neraka. Tapi sebenarnya makna dia akan masuk neraka lah. Suruh masuk akan masuk neraka. Ini kalau istilah kalau orang ngaji bahasa Arab kan, itulah orang ngaji balaghah dia kata insya'iyah lafzan khabariyah maknan. Bagaimana sebelum ni kita sudah royak dah. Cerita tapi sebenarnya suruh. Ada juga sebalik daripada tu. Kalau masuk nenek saya dulu, orang beranak tu dia tuku. Tidak. Tuku tahu tuku. Bertungku dah. Tungku, sebut tungku juga kan. Kalau masa nenek saya dulu dia patah. Masa nenek saya dulu. Kalau beranak. Nenek saya ayat gitu. Nak suruh ke apa tu? Nak suruh patah lah tu. Nak suruh bukan royak saja tu. Bukan royak cerita saja tu. Nak suruh bertungku lah tu. Kira-kiranya. Itu kita panggil khabariyah lafzan insya'iyah maknan. Ada juga insya'iyah lafzan khabariyah maknan. Apa itu satu. Lepas tu disokong pula oleh hadis-hadis lain yang mana lafaz dia memang lafaz cerita sungguh. Bukan suruh. Kalau hadis kita baca Sayyidina Ali ni suruh dah. Masuk neraka lah. Orang-orang berdosa atas nama aku, dia masuk neraka ni. Maksud itu. Dia masuk neraka. Tapi di dalam hadis lain ada. La takdzibu alayya fa innal kadhib alayya yulijun nar. Jangan berdusta atas nama aku. Orang yang berdusta atas nama aku akan masuk neraka. Ni kita panggil cerita khabariyah. Bukan suruh masuk neraka ada. Riwayat Sayyidina Ali ni suruh masuk neraka. Ni tidak. Dia akan masuk neraka. Lepas tu ada satu lagi riwayat, la takdzibu alayya fa innahu man yakdzibu alayya yalijun nar. Orang yang berdusta atas nama aku, dia akan masuk neraka. Dan lafaz cerita sungguh lah. Kita bolehlah ditafsirkan hak ni hadis riwayat Sayyidina Ali ni dengan riwayat-riwayat lain yang guna dalam bentuk khabariyah. Sebab tu kita kata insya'iyah lafzan khabariyah maknan. Lafaz insya'i tetapi makna dianya khabari sebab hadis-hadis inilah. Ataupun boleh juga hadis
Sayyidina Ali ni kita dengan makna masuk neraka lah, iaitu doa. Doa buruk. Nabi doa buruk dia. Orang hok berdusta atas nama aku ni, biar dia masuk neraka dah. Biar dia masuk neraka. Biarlah dia masuk neraka. Kita dia lagi. Mudah-mudahan dia masuk neraka. Biar dia masuk neraka. Itu kita panggil doa. Dan seterusnya, apa Imam Bukhari, mari Sayyidina Ali mula-mula sekali ni, sebagaimana kita sudah sebut daripada ni, sebab orang yang paling kuat sekali nipu guna Sayyidina mula-mula sekali guna nama Sayyidina Ali. Paling banyak sekali kalau hadis-hadis palsu ni, dia guna nama Sayyidina Ali. Itu yang pertama, sebab tu Imam Bukhari bawa Sayyidina Ali. Yang kedua, di samping guna banyak nama Sayyidina Ali, siapa dia? Syiah. Golongan Syiah beri guna nama Sayyidina Ali dan juga nama Ahlul Bait. Sikit-sikit Ja'far As-Sadiq royak ada. Sikit-sikit siapa dia? Husain. Sikit-sikit Hasan royak. Fatimah kata, Hasan kata, Husain kata, dia suka benar guna nama tu. Jadi ketua dia sekali siapa dia? Kalau Ahlul Bait Sayyidina Ali lah kan. Jadi sebab itulah Imam Bukhari buat mari buat Sayyidina Ali dulu mula-mula. Hak ni hak berat sekali. Dan hak kuat kali ni punya buat Syiah. Buat Syiah ni dia guna Sayyidina Ali ataupun Ahlul Bait. Sebab itulah hadis ni duduk di mula-mula sekali. Kita kembali semula kepada kelas kita lah. Sudah habis dah itu maksud nota-nota kita tu. Jadi rasanya tu dulu satu hadis kita hari ni. Sudah kita baca secara panjang lebar tu. Kira-kiranya dah. Dan rasanya setakat tu lah dulu. Kita pun lepas ni ada kelas lagi dah. Di sini rasanya ada apa-apalah kita buka lah satu dua sudahlah persoalan dah. Satu dua persoalan berkenaan dengan ni, kalau boleh siapa-siapa yang nak mengajukan soalan dipersilakan satu dua dah. Kita jawab seringkah mungkin lah, insya-Allah. Ada kalau tak ada. Tak ada rasa kita tutup. Setakat tu lah dulu dah. Kau ada? Tak bunyi Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Ni saya nak tanya. Ya. Saya duk dengar banyak lah di kuliah-kuliah maghrib di masjid ni. Duk bawa hadis-hadis berkenaan fadilat baca Yasin ni kan. Ya. Jadi bila cek, dia kebanyakannya dhaif dengan dhaif jiddan. Kebanyakannya kan? Status fadilat baca Yasin ni kebanyakan dhaif dengan dhaif jiddan. Ya. Betul. Jadi adakah dhaif dengan dhaif jiddan ni termasuk maudhu'? Maksudnya kalau dia termasuk maudhu', maksudnya nipu atas Rasulullah tu tak? Ya. Kira-kiranya. Kira semua hadis-hadis fadilat Yasin ni kira menipu atas Rasulullah lah dia. Kalau dhaif jiddan ni tak lagi gana-gana pun. Cumanya kita kata dhaif jiddan ni kita boleh kata status dia tu nak sapa kepada kemungkinan dia sapa kepada Nabi tu. Kemungkinan Nabi kata tu sikit sangat. Gitu. Kemungkinan Nabi kata. Kemungkinan hadis ni betul Nabi kata tu sikit sangat. Kalau kita kata peratus lah, ada peratusan. Kalau dhaif jiddan ni boleh kata 5% je. Kemungkinan waktu tu Nabi kata 5%. 95% lagi tu boleh jadi tidak lah. Tidak Nabi kata. Nak sungguh mudah. Duduk. Kalau dhaif ni kita kata dalam 10% sebagai contoh. Kalau nak pergi Makkah. Dhaif tu 10%. Nabi kata betul dia kata tu 10% saja. 90% lagi tu tak betul. Tidak Nabi kata. Jadi benda yang tidak pastilah gitu. Ketidakpastian dia tu 90%. Pasti tu saja 10%. Tak okey benda tu kita nak pergi. Nak amal dengan bersungguh-sungguh. Nak buat hujah. Sudah tentu tidak lah. Kita kena pergi yang ni kita kata. Kalau Nabi kata tu kemungkinan Nabi koyak tu 90%. Betul. Siapa kalau Nabi betul Nabi kata tu. 90%. Itu baru. Sedap kita nak pergi, kita nak amal, nak buat amalan, nak anggap boleh pahala. Ni nak anggap boleh pahala tapi benda kemungkinan 5%. Apa kita nak usaha setengah mana? Benda kemungkinan itu 5%. Jangan nak boleh. Sebagai contoh kita kata ginilah. Mudah.
Kalau hadis mungkin takut tak dapat mana, kita kata melabu lah, senil melabu. Nak melabu PT. PT kita ni ada berapa? Ada 100,000. 100,000. So tepat ni memang kita tahu dia ni bank kerajaan Malaysia semua tahu belakang dah. Maklum bertahu-tahu. Sebagai contoh kita kata gap. Kalau loan ni kan kita kata tabung haji kan. Tabung haji tu boleh kata sahih dah tu. Kalau nak berlabuh tu tu. Sahih gap apa sahih kita dapat ulangi yang molek. Tu. Sahih. Lepas tu gini lagi ASB loan ni tu. Itulah gap-gap lagi. Tu yang sudah lama dah diakui. Dan keboleh percayaan kita pun 90%, 80% gitulah. So lagi pelabur gap apa kita kata ikutlah. Tiba-tiba mari pelabur minyak. Dia kata minyak. Syarikat tak tahu syarikat gapo-gapo. Tapi pulangnya dia banyak. Pulangnya dia 50%. Kalau 100,000 tu nak dapat kita kata dah setahun tambah lagi 50,000. ASB tak dapat gitu. Tabung haji sekali pun tak dapat. Dia ni 50,000. Nampak tu tak? Ganjaran dia nampak pisau ke tak? Tak tahu mana. Kita berani ke tak? Nak letak PT kita tu. 100,000 tak ada tu. Kecuali ada setengah-setengah orang lah. Kau percaya kepada hadis mau apa ni dhaif jiddan ke apa tu, maknanya dia mempertaruhkan PT dia 100,000 lah kepada benda kepastian dia tu banyak tu. Kepastian dia 5%. Boleh jadi betul. Boleh jadi tidak pun boleh jadi lagi. Tapi hak tidak tu, hak tidak Nabi kata tu 90%. Macam mana kita nak? Tu dah. Kepercayaan kita tu. Kita sanggup ke tak kali PT kita lah kita kata. Nak bubuh lagi. Tapi pulangan dia banyak. Tapi gitulah tiba-tiba muncul syarikat tu. Syarikat tu pun tak tahu mana cari-cari tak ada. Dengan saing atas saing. Saing ni koyak, saing ni koyak. Nak masuk PT 100,000. Dia janjinya gitulah. Mengikut ceritanya. Janjilah kita ada dah orang boleh orang tu. Saing sikit tu. Tak tahu siapa juga. Dia mau kenal ke dia tu. Kita tak kenal saing kepada saing. Saing atas saing. Faham ke mana tu dah. Tu kepercayaan kita tu. Itulah contoh mudah. Nampak tak? Dari segi nak amal ada dok jiddan tak begitulah. Maksudnya Ustaz. Ya. Kira hok duduk nyapa fadilat baca surah Yasin ni, dia masih tak termasuk lagi dengan ancaman man kadzaba alayya muta'ammidan tu lah. Ya. Masih lagi. Dia kena pastikan betul. Orang yang nak sapa tu kena pastikan betul sebab kemungkinan dia tu sikit. Nampak tak? Ada tak jiddan ke apa ni? Kemungkinan dia nak betul tu sikit. Kalau dia tak pasti mana, ya Allah kalau betul ni, 5% yang betul ni, baik tak usah lah. Seroyak lah tak jiddan tu. Kemungkinan nak melabur ni, kemungkinan nak boleh keuntungnya ni sikit sangat. Baik tak seroyak ke orang lah. Pelaburan lagu tu nyaya ke orang. Nak royak ke orang, nak saibar ke orang kalau kita nak nyepi. Kalau kita nak nyepi. Jadi nak elek pasal tabung haji boleh. Sebab tu terjamin tu. Tapi kalau nak elek benda yang tak tahu mana tu tak sah lah kalau boleh. Kalau kita tak adilah nak elek nak baca kepada orang benda yang dhaif jiddan ni kalau boleh tak payah. Dari segi orang nak sapa pun sebab tak adil tu lah. Sebab tak adil. Belum tentu lagi. Kok Nabi kata kalau dhaif jiddan ni belum tentu lagi. Boleh jadi betul, boleh jadi juga. Boleh jadi tidak. Kena beringatlah orang yang nak sapa tu pun gitu. Boleh jadi kalau tidak lah mana. Maknanya dia berdusta atas nama Nabi lagi. Dia boleh jadi tidak. Rasa lagi Ustaz. Ya. Saya dengar lah Ustaz ni dia kata dia macam nak akak pokok kuburium ni. Jadi dia guna dalil. Dia kata apa Rasulullah sendiri pun pergi duduk ngatik zikir dekat kubur Sa'ad bin Mu'az tu kan. Jadi bila saya cek hadis tu Ibnu Jauzi kata ada perawi seorang nama Abu Sufyan Tarif bin Syihab. Dia ni bantrukul hadis lah. Ya. Imam Nasa'i pun kata serupa juga. Albani pun kata dia munkarul hadis. Jadi kategori munkarul hadis dengan matrukul hadis ni dia duduk di dhaif jiddan. Okay. Betul. Cuma kalau
kita cek balik hadis-hadis Rasulullah zikir kat kubur tu tak ada langsung. Maksudnya bila tak ada, hadis tu termasuk dalam maudhu', bukan dalam jidan. Betul? Ya. Jadi kalau gitu, hak duk nyapa tu dia kira kalau dia tahu ni maudhu', maksudnya dia termasuk dalam ancaman man kadzaba alayya ni lah. Betul? Tetapi sekiranya dia duduk rasa dia tu ambil dari kitab hak tok guru dia percaya ke tok guru dia. Duduk ke dia tu lagu mana? Sebab kita bahas dah tadi. Siapa hak nyapa hadis ni walaupun niat baik sekalipun dia termasuk dalam ancaman dia tu. Jadi lagu mana tu? Ustaz. Duduk ke orang gini lah. Itulah dia kena berhati-hati lah. Dalam menyampaikan tak boleh lah sembrono lagu tu tak pecik gapo tu. Tiba-tiba nak royak apa tu lagi nak sebar kepada orang. Kabar-kabar hadis tu hadis maudhu' tu. Dia tu gitulah. Sabda Nabi ni kena beringatlah. Benda-benda hak kait dengan Nabi ni dia kena beringat. Kita takut. Gitulah kalau dia tak tahu itu boleh jadi lain. Tak tahu pun dia kena cek sebenarnya. Tak boleh kita kata dengan tak tahu lagu tu dia nak sebar. Dengan tak tahu status lagu mana tiba-tiba dia nak royak. Tak boleh. Melainkan dengan tujuan belajar ke apa tak apa. Ini tujuan nak sebar, nak suruh orang amal ke apa. Benda yang walaupun kita kata fadha'il sebagai contoh fadha'il. Berzikir ke apa ni fadha'il tapi sanggup ke kita lagu tu. Walaupun tidaklah sampai kepada hukum hakim tapi tetap berdusta atas nama Nabi. Fadha'il pun. Fadha'il ni hadis dha'if. Hadis dha'if untuk nak amal kita saja. Boleh. Nak sebar tak boleh. Sekadar kita saja nak tambah lagi. Setakat tu saja boleh. Tetapi nak sebar, nak royak, itu termasuk dalam ancaman ni sebenarnya. Yalah memang bahaya. Orang duduk bawa hadis saat apa ni Rasulullah pergi ngatik kubur Sa'ad bin Mu'az ni. Sebab memang tak ada langsung kalau nak kira. Jadi maksudnya dia kira dah macam menipu atas nama Rasulullah terang-terang dah ni. Ya, sudah tertuduh kira lagu tu. Bahaya tu. Kecuali dia ingat. Kalau dia ingat hadis tu setakat dhaif boleh jadi bagi dia tu duk mana lagi kita kata dosa dia tu. Tapi kalau orang sudah royak duk, orang sudah bagi nasihat dia kata ni benda yang tidak betul, ni benda yang sebenarnya maudhu', dia tak terima lagi dan dia tetap nak royak, nak sampaikan itu sebenarnya termasuk dalam ni lah. Terima kasih Ustaz. Begitu. Ya sama-sama. Rasanya setakat itulah dulu. Kita untuk kali ni sebab ada kelah lagi di sini. Rasanya setakat itu dulu kita tutup majlis kita ni dengan tasbih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.